Welcome to Batam. Pulau Penyengat. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jadi kali ini aku dan family aku akan ke Indonesia lagi guys. So korang tengoklah video ni. So sebelum ni kita dah pergi ke Bromo and then dah pergi ke Bangkok. So kali ni kita akan ke Batam. So untuk laluan pula, so kami akan ke Johor dulu dengan menaiki bas. Itu menggunakan laluan darat. Then kami akan menaiki ferry, laluan laut pula daripada Johor ke Batam. Ya, Batam. So jangan ke mana-mana, see the full video dulu guys. Bye bye. Hello guys, jadi perjalanan pertama kami adalah dengan menaiki bas. Batam, let's go. Okay guys, jadi kita dah sampai ke Pasir Gudang dari terminal. So korang boleh tengok kat sini ramai orang. Okay guys, jadi sekarang kita menunggu giliran untuk masuk ke dalam ferry di terminal. So dekat sini memang ramai orang guys. So kalau korang nak bergerak-gerak lah pada pukul 7 pagi, sebelum 7 pagi kita dah sampai sini. Bagi korang yang menaiki kereta, boleh je park dekat sebelah terminal ni. Memang banyak parking guys. So guys, sekarang kita nak masuk ferry dah. Kita akan ke Batam. Let's go. Okay guys, so sekarang kita dah naik ferry. Kita nak ke Batam. Jadi masih 1 jam, dalam 1 jam setengah ke 1 jam 40 minit itu. So, gimana perasaannya Pak? Saya rasanya aman kok. Aman banget. Okay, so guys, korang stay tune. Kepada lagi kita orang nak pergi. Let's go! Buat sebuah puisi antara kita berdua. Dahulu dia sesuatu yang disebut itu kita. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. Okay guys, jadi kita dah melepasi custom Indonesia arrival. So sekarang dah officially berada di Batam, Indonesia. Now let's go see guys full video. Waktu
sekarang kita akan pergi makan dulu. Sebab sampai pun dah dekat tengah hari. So better makan dulu guys. Okay guys, jadi kita dah sampai ke kedai nasi Padang. Ini nama kedai dia, RM Ranah Minang Nagoya. So korang boleh tengok review kat sini. Terima kasih selalu. Welcome to Batam. Berapa itu mas? Nah, satunya 15.000. Okay guys, jadi kita berhenti sebentar di Masjid Sultan Mahmud bin Aisyah. So apa yang penting dekat sini korang boleh tengok dekat atas ni. Ni seperti masjid di Madinah. Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi. So korang boleh tengok full video ni guys. So guys, sekarang kita dah sampai dekat Jambatan Belerang. So, korang tengok sendiri. So right now we are at perfume and leather shop. So let's go.
Okay guys, so sekarang dah sampai di Food Market Tamrin. So kita orang akan cari makan malam dekat sini. So sini memang banyak gerai dan kedai lah. Korang boleh tengok sendiri di video. Okay guys, let's see. Okay guys, jadi kita akan bermalam di Beverly Hotel. So dekat hotel ni memang menarik guys. So korang akan dapat bilik yang siap ada bathtub, tapi korang boleh confirm balik lah. So dekat sini pun ada swimming pool. So korang boleh spend time korang punya masa dekat sini untuk untuk menginap dekat sini. Memang banyak time kau boleh luangkan kat sini. So dekat sebelah kiri hotel pun memang ada kedai makan, sebelah kanan hotel pun ada kedai makan. So semua kemudahan ada. So korang bolehlah tengok aku review dulu hotel ni macam mana. Setelah selesai check-in dan rehat, kami pun berjalan-jalan di sekitar hotel serta menempah Grab untuk berjalan-jalan di sekitar Batam. Hello guys, jadi hari ni kita akan pergi breakfast dulu kat hotel. Lepas tu kita akan menuju ke jetty, kita akan pergi ke Pulau Penyengat. Lepas tu kita akan pergi ke jalan-jalan sikit kan. Then kita pergi ke Lagoi Beach. Macam biasa bos, baju pantai. Jadi kami sudah sampai ke pelabuhan untuk ke jetty ataupun Pulau Bintan. So korang tengoklah.
apa yang kau minum tu bro? Ice pop strawberry. Sedap tak? Cuman 7,000. 7,000. Bersamaan berapa ringgit? Disney. Sebelumnya nih dimakamkan di Melaka. Oh, iya ke? Setelah ada beberapa tahun dipindahkan dengan anak dia Raja Jaafar, dipindahkan sini supaya untuk berkumpul mungkin di sini kan. Nah, dipindahkan ke sini. Apa keturunan Nabi? Ya, Keturunan Nabi itu Muhammad. sebelah makam Habib Syekh. Oh, keturunan Nabi Muhammad lah. Okey, jadi malam ni kita pergi cari makan-makan dulu. Kita cari bakso lah yang paling penting. Rehman kat sini. Apa? What? Hello guys. Okay guys, jadi hari ni adalah hari terakhir kami berada di Batam. So hari terakhir ni kita akan cari ondeh-ondeh dulu, pusing-pusing. Lepas sekali kita akan pergi ke Jeti dan pergi ke pelabuhan di Johor. Lepas tu kita balik ke Melaka. So let's make it see. Okay guys, jadi kita sudah sampai ke Masjid Hang Nadim. Ya, Hang Nadim. Masjid Tanjak. Ya, dia masjid yang ada berbentuk tanjak. Korang boleh tengok bentuk tanjak dekat masjid ni. Berada di mana? Kita di kedai kek lapis. Anissa. Anissa dia. Anissa dia. Okay, so kat sini kita ada jual kek pisang lah. Tu tak pisang. So kita boleh try test video. Boleh kak? Boleh. Kak pisang dulu kat sini. Sesuai sama di Bapak Asa. Hah? Banyak orang makan. Sini rasa dia sedap. Alhamdulillah. Macam mana rasa dia sedap? Sedap. So guys, korang kena datang sini sebab really recommended.
Salah makan. Lain makan lagi. Kita sudah sampai ke Masjid Cina, sih. Masjid Cina. So, hello guys. Welcome to the stream. Say. Hello guys. Hello guys. See you. See you. Bye. Bye. Dari sejak tahun 2003 sampai saat ini kita sudah punya 22 tahun experience ya. Okay guys, jadi kita sudah sampai di Blue Beach Club. So let's see guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton. So kita dah sampai di penghujung rancangan. So see you again guys. Let's go. Teknik versi budget guys. So jom kita kenakan orang.
Pak, sini Pak. Jemput sini Pak. Come here Pak. Bapak. Run. Yang tutup. Okay guys, jadi kita dah sampai ke hujung rancangan. So, terima kasih kerana menonton. So, let's see the full video guys. Hello guys, Assalamualaikum.